Ada yang request untuk saya buat one pot series. So welcome to my second episode of one pot series guna student pot. Untuk episod hari ni, kita buat hot pot yang sangat-sangatlah mudah, tak pakai banyak bahan. Kalau korang tak dip sauce, dia sangat-sangatlah sihat juga tau. So korang bolehlah try this recipe hot pot. First, kita kena guna napa cabbage. Untuk slice beef ni saya pakai shabu-shabu. Tapi kalau korang ada slice beef yang biasa pun korang boleh guna juga. Mushroom ni semua optional, apa yang korang nak letak. So untuk chicken stock ni, ramai sangat tanya saya my last video macam mana saya buat. Korang just guna chicken stock powder, saya letak air panas, lepas tu dah siap dah chicken stock kita. Dipping sauce ni optional, macam saya guna roasted sesame sahaja. Lepas tu dah siap dah kita punya hot pot. Sangat-sangat mudah kan korang? Lagi-lagi sekarang tengah musim hujan, korang makan hot pot ni panas-panas dengan family ke, dengan kawan korang ke, buatlah dekat college ke kat rumah, confirm dorang semua suka. So jangan lupa try.